Kata hamba Allah ni, Ustaz, saya nak tanya, hari tu abang saya meninggal. Jadi dia kata saya nak tanya, saya ni ada tak bahagian terhadap harta dia tu? Abang yang meninggal ni pangkat besar, harta banyak, kedudukan pun tinggi, rumah pun banyak, duit banyak dekat bank, kira orang kaya lah tuan-tuan. Jadi abang dia, adik dia tanya, saya ni ada tak bahagian terhadap harta dia tu? Saya tak ada, tapi saja nak tanya. Jadi saya kata, kan abang ni ada anak laki-laki. Dia ada anak laki-laki, dia juga ada anak perempuan. Dia pun dah faham dah, dia pun dah belajar dengan saya. Bila seseorang tu mati, adanya anak laki-laki, maka dah tentu adik-beradik tak dapat. Kerana anak laki-laki waris kuat. Dia menghalang adik-beradik dapat. Adik-beradik takkan dapat. Tapi dia kata, saya saja nak tanya. Saya tak nak, tapi saja nak tanya. Apa yang dia dah fahamkan? Ya, jadi saya nak kata apa, kalau orang yang dah belajar pun, dah ada ilmu tu, dah faham dah. Dia dah tahu dah, kalau abang dia mati ada anak laki-laki, adik-beradik tentu takkan dapat. Kecuali kalau abang dia mati tak ada anak laki-laki. Tidak ada ayah, ayah pun dah meninggal. Cucu lelaki daripada anak laki-laki pun tak ada. Tapi ada adik-beradik laki-laki. Maka adik-beradik akan dapat. Kalau ada isteri dapat 1/4. Kalau tak ada anak, makanya baki itu disebabkan ayah pun tidak ada, mak pun dah meninggal, maka baki itu barulah diserahkan sebagai ansabah kepada adik-beradik lelaki si mati. Jadi saya ni tuan-tuan, bila dia tanya soalan macam tu, saya jadi macam diam juga. Kalau yang belajar, yang istiqamah datang kelas, yang faham, yang tak pernah punting kelas pun tanya soalan tu, dia ada tak bahagian terhadap harta abang yang ditinggalkan? Apatah lagi kalau orang yang langsung tak belajar, yang tak faham, yang tak bertanya, yang faham pun tanya juga. Dia dah tahu dah dia tak akan dapat. Tapi kenapa dia tanya? Saya saja nak tanya, Ustaz. Saya tak nak pun, tapi saja nak tanya. Ada tak bahagian untuk saya? Maknanya apa, Cikgu Rosli? Maknanya di sudut hati dia tu, kok kalaulah ada ruang-ruang yang boleh ada bahagian untuk dia. Sebab saya tahu mungkin dia terfikir, dia pun ada jasa pada abang dia. Dia tolong abang dia, dia bantu abang dia. Jadi jasa dia, tolong dia itu Allah Ta'ala bagi pahala. Tapi daripada segi warisan harta, dia tak dapat kerana abang dia mati meninggalkan anak laki-laki. Bila ada saja anak laki-laki, adik-beradik tak akan dapat. Jadi boleh ke dia mengajuk? Boleh tak dia kecil hati? Boleh tak dia rasa sampai hati? Seram tak dapat. Penat belajar kan? Tak. Dia memang tak ada bahagia.